pihak pembelaan memohon kepada Mahkamah Tinggi yang telah pun membuat keputusan prima facie dahulu untuk mengkaji semula keputusan ini, membuat satu penilaian maksimum semua fakta-fakta termasuk keterangan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kes 1MDB masih diteruskan lagi separuh hari dengan hujahan pihak pembelaan di akhir kes pembelaan. Ia akan bersambung lagi minggu depan untuk 5 hari lagi. Apa yang dibincangkan hari ini? Hari ini hujahan tertumpu kepada pertuduhan kedua yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib. Pertuduhan kedua ini mengandungi 2 butiran di bawahnya. Apa yang dipanggil oleh pihak pendakwaan sebagai butiran, apa yang dipanggil oleh peguam bela pihak pembelaan sebagai pertuduhan tambahan. Maksudnya pihak pembelaan mengatakan di bawah pertuduhan yang kedua ini ada 2 lagi sub pertuduhan menjadikan keseluruhannya 3 pertuduhan. Perkara itu kita sudah bincangkan minggu lepas. Hari ini hujahan tertumpu kepada pertuduhan kedua terhadap Datuk Seri Najib. Ada 2 perbuatan salah yang dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Satu ialah apabila beliau menandatangani resolusi pemegang saham dan juga minit wakil. Minit wakil ni ialah minit yang perlu ditandatangani oleh wakil daripada Kementerian Kewangan. Jadi yang ditandatangani oleh Datuk Najib sebagai Menteri Kewangan. Yang dikatakan salah ialah beliau telah menandatangani resolusi pemilik pemegang saham dan juga minit wakil ni untuk mempengaruhi lembaga pengarah supaya mempersetujui langkah 1MDB memperoleh saham di dalam syarikat atau mengambil alih saham majoriti dalam syarikat Tanjung Energy Sdn Bhd. Dan yang kedua, Datuk Seri Najib dikatakan telah membuat perbuatan salah di mana beliau telah menandatangani sama juga resolusi pemegang saham dan minit wakil kementerian di dalam pemerolehan saham-saham oleh 1MDB di dalam Mestika Legenda. Dan kedua-dua perbuatan ini dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib di mana beliau mempunyai kepentingan tersendiri. Saya kena perjelaskan kepada tuan-tuan, mungkin ada yang tidak faham. Pertuduhan yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib ini adalah di bawah Seksyen 23 Akta SPRM kerana menggunakan kedudukan atau pejabatnya untuk menerima suapan. Di bawah Seksyen 23 ada Seksyen 23(2). Seksyen 23(2) ini membolehkan pihak pendakwaan membangkitkan satu andaian. Membolehkan mahkamah membangkitkan satu andaian. Andaian ini tertegak di atas 2 paksi. Paksi pertama, kita kena tunjukkan Datuk Seri Najib membuat perbuatan salah. Paksi yang kedua, dia membuat perbuatan salah itu dalam hal ehwal yang dia mempunyai kepentingan. Jadi, kita tumpu dulu perhatian kita kepada tonggak yang pertama. Ini perbuatan yang dikatakan salah yang dilakukan oleh Datuk Najib. Dalam pertuduhan ketiga ini, perbuatan salah pertama yang dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib ialah pada 9 bulan Februari 2012 di pejabat 1MDB, Datuk Seri Najib selaku Menteri Kewangan telah meluluskan 1MDB Energy Sdn Bhd untuk mengemukakan satu bidaan untuk memperoleh saham-saham majoriti di dalam Tanjung Energy Holding Sdn Bhd pada harga 10.6 bilion. Ini yang dikatakan perbuatan salahnya. Jadi apa yang salah yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib? Pihak pendakwaan sebenarnya, teori kes mereka ingin mengatakan bahawa Datuk Seri Najib telah menandatangani dokumen-dokumen ini untuk mempengaruhi lembaga pengarah 1MDB untuk juga meluluskan satu resolusi bagi maksud yang sama, memperoleh saham majoriti dalam Tanjung Energy.
Tetapi betulkah Datuk Seri Najib mempengaruhi lembaga? Jadi di sini kita perlu tengok tarikh-tarikh penting yang perlu diingat ialah dalam pertuduhan Datuk Najib dikatakan telah menandatangani 2 dokumen ini pada 9 hari bulan. 9 hari bulan Februari 2012. Tapi apa sebenarnya yang berlaku? Yang berlaku sebenarnya mengikut hujahan pihak pembelaan ialah seawal bulan Mei 2010 lagi, Shahrul Azral selaku CEO kepada 1MDB telah pun mengemukakan plan perniagaan 1MDB termasuk pemerolehan saham-saham strategik di dalam IPP, Independent Power Plant, ya, untuk menjadikan 1MDB ini seorang pemain di dalam industri tenaga. Ini pada 2010 lagi. Datuk Seri Najib tidak membuat sebarang komen kepada cadangan yang dibuat oleh Shahrul Azral, melainkan beliau meminitkan untuk dikaji cadangan ini dan ianya dihantar kepada Tan Sri Nur Muhammad Yaakob di EPU. Kemudian pada November 2011, ini setahun lebih awal. Ini kita cerita ni, kesalahan dikatakan pada 9 Februari 2012. Ini berbulan-bulan lebih awal, November 2011, mengikut keterangan yang diberikan oleh Shahrul Azral semasa beliau menghadiri F1 Grand Prix di Abu Dhabi. Beliau telah berjumpa dengan Philip K. Haddad daripada syarikat Mubadala daripada UAE pada satu majlis gala dinner yang dianjurkan oleh Jolo. Pada majlis tersebut, Philip K. Haddad ini memberitahu Jolo dan juga Shahrul Azral bahawa Tan Sri Ananda Krishnan berhajat untuk melupuskan saham-sahamnya dalam Tanjung Energy Sdn Bhd. Jadi, dibawa ke depan, pada 3 hari bulan Februari 2012, Shahrul Azral telah mengarahkan Setiausaha Syarikat 1MDB untuk mengeluarkan satu notis special board meeting, notis mesyuarat lembaga khas untuk membincangkan perkara mengenai kemasukan bidaan untuk memperoleh saham majoriti di dalam Tanjung Energy Holdings Sdn Bhd. Ini pada 3 hari bulan. Mengikut notis ini, mesyuarat dijadualkan berlangsung pada 8 hari bulan Februari. 8 Februari, lembaga sepatutnya bersidang dalam mesyuarat khas lembaga. Pada 7 hari bulan sebelum mesyuarat itu berlangsung, Goldman Sachs, sebuah syarikat yang diasaskan di Amerika Syarikat, telah menulis kepada Shahrul Azral mengesahkan bahawa 1MDB telah melantik mereka sebagai financial advisor, penasihat kewangan di dalam hal ehwal pengambil alihan Tanjung Energy Holdings daripada 1MDB. Dan Goldman Sachs akan mendapat fee berjumlah 53 juta daripada kedudukan mereka sebagai penasihat ekonomi. Siapa yang melantik Goldman Sachs pada 7 hari bulan? Shahrul Azral, CEO 1MDB, melantik Goldman Sachs sehari sebelum mesyuarat yang dijadualkan berlangsung pada 8 hari bulan. Artinya mesyuarat pada 8 hari bulan akan hanya endorse tindakan yang dibuat oleh pihak manajemen. Pihak pengurusan mendahului lembaga pengarah dengan melantik dulu Goldman Sachs yang akan mendapat fee sebanyak 53 juta. Pada 8 hari bulan, surat pelantikan itu pun dibentangkan dan Goldman Sachs pun datang memberi penjelasan mengenai langkah-langkah pengambil alihan Tanjung Energy Holdings Sdn Bhd. Dan salah seorang daripada anggota lembaga pada masa tersebut iaitu Ashwin Valiram telah membangkitkan isu berkenaan dengan sama ada bidaan pada 10.6 bilion ini tidak terlalu tinggi dan apakah boleh dirundingkan
fee yang diperoleh oleh Goldman Sachs sebanyak 0.5% yang terjumlah kepada 53 juta ringgit ni. Dan dalam mesyuarat tersebut, Syahrul Azral selaku CEO mempertahankan kedua-dua keputusan tersebut dan mengatakan bahawa bidaan pada 10.6 itu telah pun dikaji dan itu adalah harga yang betul, dan fee sebanyak 53 juta ni pun okey, sesuai. Jadi nampak seolah-olah yang berminat dan ada kepentingan dalam hal ini adalah Syahrul Azral. Hal ini Datuk Seri Najib belum tahu apa-apa lagi. Jadi pada mesyuarat yang dijadual, pada mesyuarat 8 hari bulan Februari tersebut, maka lembaga pengarah 1MDB pun meluluskan resolusi pengarah untuk memasukkan bidaan memperoleh saham di dalam Tanjung Energy Holdings Sdn Bhd pada harga 10.6 bilion dan bersetuju dengan pelantikan Goldman Sachs yang telah pun dibuat lebih awal, bersetuju dengan fee sebanyak 53 juta. Ini keputusan lembaga pada 8 hari bulan Februari 2012. Jadi selepas itu, pada 9 hari bulan Februari 2012, Datuk Seri Najib telah dimukakan dengan resolusi pemegang saham dan juga minit daripada Wakil Kementerian Kewangan untuk ditandatangani. Keputusan board telah pun dibuat pada 8 hari bulan. Memang langkah selanjutnya, langkah statutory dan langkah yang dikehendaki di dalam memorandum dan artikel syarikat 1MDB ialah untuk pemegang saham, wakil pemegang saham dan wakil Menteri Kewangan menandatangani dokumen-dokumen ini. Maka apa yang dibuat oleh Datuk Seri Najib adalah satu tindakan susulan yang langsung tidak menyalahi undang-undang. Bahkan diperlukan dan dikehendaki oleh akta syarikat dan juga memorandum dan artikel syarikat 1MDB. So di mana salahnya kalau Datuk Seri Najib menandatangani resolusi yang sudah pun diputuskan oleh lembaga? Tiada salah di situ. Ternyata pertuduhan ini tonggak pertama yang nak menyokong andaian bahawa Datuk Seri Najib menggunakan pejabatnya ataupun kedudukannya untuk suapan, ternyata tersalah ataupun ternyata tidak menepati keperluan undang-undang kerana Datuk Seri Najib tidak melakukan satu benda yang salah mengikut hujahan pihak pembelaan. Tetapi apa yang cuba dibuat dalam kes ini ialah Syahrul Azral ni semasa dipanggil untuk memberi keterangan, dia memberi satu keterangan yang agak pelik. Saya nak bacakan pada tuan-tuan dan puan. Bila ditanya dalam perbicaraan kenapa Syahrul Azral bersetuju melantik Goldman Sachs lebih awal daripada mesyuarat lembaga pengarah, Syahrul Azral mengatakan bahawa pada bulan November 2009, sewaktu beliau dan Datuk Seri Najib melawat New York untuk berjumpa dengan investment bankers daripada Amerika, Datuk Seri Najib telah berjumpa dengan CEO Goldman Sachs, seorang bernama Lloyd Blankfein. Dan itu telah meninggalkan satu tanggapan dalam pemikiran Syahrul ni. Saya beranggapan bahawa pada masa itu Perdana Menteri meminta Goldman Sachs untuk komited terhadap 1MDB. Dan apabila ada cadangan jolo untuk membawa masuk Goldman Sachs ke dalam perundingan keuangan dan pelaburan 1MDB, saya beranggapan ia dibuat dengan pengetahuan Perdana Menteri. Nah, inilah keterangan yang cuba digunakan untuk menunjukkan Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan di dalam urusan ini. Tetapi perjumpaan Datuk Seri Najib di New York itu bukanlah satu benda yang istimewa, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana
Datuk Seri Najib pergi ke New York, dia berjumpa dengan ramai orang. Dia berjumpa dengan Jane Delaney, Presiden Motorola Enterprise Mobility Solutions. Berjumpa dengan Steve Forbes yang merupakan Presiden Forbes Incorporated. Dan kemudian berjumpa dengan Credit Suisse First Boston. Dan juga beliau makan malam dengan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Ban Ki-moon. Pada masa itu juga, Datuk Seri Najib telah menghadiri satu banquet, satu majlis makan malam yang dianjurkan oleh Credit Suisse First Boston, JP Morgan dan Barclays Bank untuk mempromosikan perniagaan mereka ke Malaysia. Dan di antara ramai-ramai itu, pengerusi Goldman Sachs, Lloyd Blankfein ni, dia telah memohon untuk membuat courtesy call untuk berjumpa secara peribadi dengan Datuk Seri Najib dan di Four Seasons Hotel New York di mana Datuk Seri Najib menginap. Dalam perjumpaan tersebut, tim Leisner juga hadir dan Datuk Seri Najib membawa juga pasukan 1MDB-nya, Tan Sri Cik Lodin, Wok Kamarudin, Syahrul Azral pun ada dan Jolo pun ada di situ. Dan dalam perjumpaan itu tak sampai pun setengah jam. Perjumpaan itu membincangkan benda-benda yang biasa, prospek perniagaan dan sebagainya. Sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Najib mesti meyakinkan para pelabur bahawa ekonomi Malaysia ini berada dalam iklim yang baik dan sebagainya. Dalam perjumpaan setengah jam itu tidak ada perbincangan langsung berkenaan dengan 1MDB dan peranan Goldman Sachs untuk 1MDB untuk menjadi financial advisor ataupun penasihat kewangan kepada 1MDB. Ini keterangan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib di dalam kenyataan balas dengan sangkalannya sebagai saksi pertama kes pembelaan. Dan kemudian Tan Sri Cik Lodin, Wok Kamarudin juga datang. Beliau kata beliau hadir dalam perjumpaan ini. Tidak ada langsung perbincangan tentang pelantikan Goldman Sachs oleh 1MDB. Tidak ada dibincangkan tentang Goldman Sachs akan diberikan peluang dan kedudukan yang istimewa di Malaysia. Jadi apa yang dikatakan oleh Syahrul Azral ni sebenarnya bertolak daripada anggapan beliau. Kerana itulah keterangan yang beliau berikan, saya beranggapan. Benda itu tidak berpijak di bumi nyata menurut pihak pembelaan. Dalam hujahan pihak pembelaan, mereka mengatakan bahawa mahkamah tidak patut menerima keterangan ini kerana keterangan telah pun disangkal oleh saksi-saksi pembelaan. Bahkan apa yang dikatakan oleh Syahrul Azral dalam keterangannya bukanlah satu benda yang sahih tetapi merupakan satu anggapan yang beroperasi di dalam minda beliau sendiri. Jadi usaha pihak pendakwaan untuk bergantung kepada dua tonggak ini untuk membangkitkan andaian bahawa Datuk Seri Najib telah menggunakan jawatan dan pejabatnya untuk mendapatkan suapan, kedua-duanya gagal. Kerana apa? Kerana perbuatan salah itu juga sudah dibuktikan tidak betul dan anggapan bahawa Datuk Seri Najib mempunyai kepentingan juga telah diakas dan disangkal sebagai tidak betul. Jadi berhubung dengan hal pengambil alihan Tanjung Energy Holding Sdn Bhd, itu sudah dijawab oleh pihak pembelaan. Perkara kedua yang dipergantungkan oleh pihak pendakwaan di dalam pertuduhan kedua ini ialah mengenai pengambil alihan saham-saham majoriti di dalam Mastika Legenda, satu lagi syarikat. Nah, di dalam kes Mastika Legenda ini, Tan Sri Ismi memberi keterangan bahawa semasa beliau menandatangani resolusi pengarah, resolusi itu sudah dikepilkan dengan resolusi pemegang saham yang ditandatangani oleh Datuk Seri Najib dan yang juga ditandatangani oleh Datuk Najib bertarikh yang sama. Jadi, kes yang cuba dikatakan oleh pihak pendakwaan berkenaan dengan Mastika Legenda ini ialah Datuk Seri Najib sekarang dikatakan telah menandatangani resolusi pemegang saham dan minit wakil Menteri Kewangan lebih awal daripada resolusi yang dibuat oleh lembaga pengarah. Oleh itu, lembaga pengarah menjadi terpengaruh. Dia dipengaruhi dengan keputusan lebih awal yang telah dibuat oleh Datuk Seri Najib. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Najib sign kemudian pun salah, Datuk Seri Najib sign awal pun salah. Jadi yang mana satu pendirian pihak pendakwaan ini.
Nah, kes berkenaan Mastika Legenda ni, pihak pendakwaan kata Datuk Seri Najib sign lebih awal mengikut Tan Sri Ismi. Sebelum itu saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku pada 25 hari bulan Julai 2012. Ini kira-kira 2 minggu lebih awal daripada Tan Sri Ismi dan Datuk Seri Najib menurunkan keterangan di atas resolusi masing-masing. Kes yang dikatakan dilakukan oleh Datuk Seri Najib ni berlaku pada 10 hari bulan Ogos 2012. Datuk Seri Najib dikatakan telah menurunkan tanda tangan pada 2 dokumen ini. Tan Sri Ismi kata dia pun menerima dokumen resolusi pengarah syarikat untuk ditandatangani pada 10 hari bulan. Tapi pada 25 hari bulan Julai, lebih kurang 2 minggu lebih awal, Tan Sri Ismi telah menandatangani resolusi syarikat yang meluluskan permulaan proses due diligence, proses membuat penyiasatan ke atas kedudukan syarikat, Genting Sanian dan Mastika Legenda. Ini berlaku 2 minggu lebih awal. Dalam resolusi yang dibuat 2 minggu lebih awal itu, yang ditandatangani oleh Tan Sri Ismi Haji Ismail, beberapa keputusan penting telah dibuat oleh 1MDB. Di antaranya, 1MDB telah bersetuju untuk melantik Goldman Sachs sekali lagi, dan satu bajet berjumlah 19.3 juta telah diperuntukkan untuk membuat proses due diligence ini sebelum satu bidaan dimasukkan. Dan Datuk Syahrul Azral bin Ibrahim Helmi telah dimandatkan melalui resolusi untuk mengadakan rundingan dengan syarikat Mastika Legenda. Jadi bajet 19.3 juta ini sudah pun diperuntukkan untuk dibayar kepada Goldman Sachs selaku penasihat kewangan, KPMG Transaction and Restructuring Sdn Bhd sebagai accounting dan tax advisor, Wong and Partners sebagai legal advisor, ada technical advisor, ada public relations. 19.3 juta sudah diperuntukkan oleh 1MDB. Jadi, kata-kata Tan Sri Ismi bahawa dia dipengaruhi kononnya oleh resolusi yang telah ditandatangani oleh Datuk Seri Najib dan minit oleh Datuk Seri Najib sebelum dia menurunkan tanda tangan pada resolusi pengarah, pastinya suatu yang tidak berpijak di bumi nyata, kerana dia 2 minggu sebelum itu sudah pun membuat langkah-langkah yang menuju ke arah mencapai matlamat memasukkan bidaan memperolehi Mastika Legenda. Pada masa itu, dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Jadi, kata-kata Tan Sri Ismi ini sangat meragukan, dan sebenarnya kata-kata Tan Sri Ismi ini berkenaan dengan Datuk Seri Najib telah pun menurunkan tanda tangan kepada resolusi pemegang saham dan juga minit Wakil Menteri Kewangan telah pun disangkal oleh Datuk Seri Najib melalui keterangan beliau sendiri dan juga keterangan Tan Sri Cik Lodin bin Wok Kamarudin yang merupakan pengerusi lembaga pengarah 1MDB. Kita tengok sebahagian daripada apa yang dikatakan oleh Tan Sri Cik Lodin. Adakah bot melaksanakan keputusan yang wajar dalam memutuskan pengambilan alihan syarikat Mastika? Ya, mengikut Tan Sri Wakludin, lembaga telah berbincang mengenai perkara ini dan satu resolusi telah dibuat pada 25 bulan 7 2012 lagi meluluskan bajet sebanyak 19.3 juta, dan itu menunjukkan kita serius menuju ke arah satu perjanjian dengan Mastika Legenda, dan lembaga 1MDB meluluskan semua langkah-langkah yang diambil ke arah pengambil alihan Mastika Legenda. Kemudian ditanya juga soalan, adakah selepas atau sebelum kamu menandatangani resolusi lembaga pengarah, adakah dipengaruhi oleh sesiapa di luar? Kata dia tidak. Adakah resolusi yang kamu tandatangani mempunyai lampiran yang mengandungi lampiran resolusi pemegang amanah, pemegang saham dan minit representatif Kementerian Kewangan yang telah pun ditandatangani oleh Datuk Seri Najib?
dia kata tidak ada. Tidak pernah dia kata dia tanda tangan resolusi lembaga pengarah yang telah ditandatangani lebih awal oleh Datuk Seri Najib. Jadi sekali lagi perbuatan salah yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib, telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib itu sekali lagi telah disangkal sepenuhnya oleh saksi-saksi pembelaan. Dan dengan itu pihak pembelaan berhujah bahawa pertuduhan kedua ini tidak boleh berdiri dan tidak boleh dipertahankan kerana perbuatan-perbuatan yang dikatakan salah itu telah tidak terbukti. Jadi pihak pembelaan memohon kepada Mahkamah Tinggi yang telah pun membuat keputusan prima facie dahulu untuk mengkaji semula keputusan ini, membuat satu penilaian maksimum semua fakta-fakta termasuk keterangan yang diberikan oleh Datuk Seri Najib dan Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, saksi-saksi pembelaan. Kita tengok apa yang berlaku minggu depan.